tidak pergi ke Mekah, mereka kepung rumah khalifah. Mereka halang Uthman daripada minum air, bahkan halang Uthman daripada bersolat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kepung Uthman, mereka ganggu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata mereka menuntut kebenaran kerana Allah, kerana Rasulnya, tetapi mereka membunuh orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uthman berpuasa, mereka masuk dan mereka hentak Uthman, bunuh dia. Darah dia tumpah sehingga ke atas mushaf yang dia baca. Kerana Uthman ni kenal kerana dia menulis Al-Quran pada zaman dia, dan mushaf Uthman yang masih ada darah dia masih tersimpan hingga hari ini. Dan kemudian mereka bunuh dia, mereka potong tangan isteri dia, Nailah binti Farafis. Mereka bunuh Uthman bin Affan. Kemudian mereka paksa supaya orang Islam melantik salah seorang di kalangan sahabat, iaitu Az-Zubair ibn al-Awwam ataupun Ali bin Abi Talib, sebagai salah seorang daripada khalifah. Dan mereka kata bahawa saja sepanjang mereka berada di negeri mereka, Ali dan Zubair yang hantar surat sebelum mereka mari perang. Sebenarnya Ali tak nak hantar dan Zubair tak nak hantar. Az-Zubair lari meninggalkan Mekah, Madinah. Itu pun selepas Ali, dan mereka paksa Ali menjadi khalifah. Ali tak mau. Ali kata, "Hadza laisa min sya'nukum wa innama sya'nu ahli Badr." Ini bukan urusan kamu, ini urusan ahli Badar. Kamu tak boleh masuk campur. Mereka kata, kalau kamu tak mau jadi Ali, kami akan tumpah darah. Bila Badar yang memberontak masuk dalam negeri, ribu-ribu orang, mai daripada Mesir, mai daripada Kufah, mai daripada Basrah. Mereka datang, mereka bukan sahabat Nabi, mereka tergolong di kalangan orang awam. Dan orang-orang yang berada di Madinah yang bukan di kalangan sahabat masuk campur dan sokong mereka. Berlaku pemberontakan di tengah-tengah masyarakat Madinah. Ali membuat satu pilihan dengan menjadi khalifah ketika itu. Dia menjadi khalifah dalam keadaan dipersetujui oleh sebahagian orang dan tidak dipersetujui oleh sebahagian yang lain. Maka Ummul Mukminin Aisyah yang berada di Mekah, dia mengambil keputusan untuk keluar ke Basrah. Untuk tak mau ikut Ali. Az-Zubair ibn Awwam, Talha bin Ubaidillah, semua orang yang dijamin Nabi sebagai ahli syurga, memberi amaran kepada Ali, kami berbai'ah, setuju kau jadi khalifah, ala an tuqima hudud Allah, dengan syarat kau mesti menegakkan hudud Allah, hukum Allah. Hukum Allah itu ialah kau mesti membunuh orang yang telah membunuh Uthman bin Affan. Kata Ali, aku tak lebih jahil pada kamu semua. Tetapi siapa yang menjadi saksi, siapa yang membunuh Uthman, Uthman dibunuh dalam rumahnya, kita tidak ada saksi di kalangan kita. Berilah masa kepada aku. Abu Umamah, pada peringkat awal, Aisyah perang. Aisyah bukan nak perang Ali, hasil macam mana yang kita cerita sebelum ini. Kerana berlaku kesilapan dalam perang Jamal, berlaku peperangan di kalangan Aisyah dan Ali bin Abi Talib. Cuma satu lagi orang berperang, iaitu Muawiyah di Syam, Gubernur Uthman. Dan perbuatan ini dikritik juga oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas mengkritik Ali. Patutnya Ali tidak perlu tergopoh-gopoh dengan memecat gubernur-gubernur ini. Kerana itu akan menimbulkan prasangka. Kerana Ali mungkin nak berurusan cepat, dia pecat gubernur, nak ganti gubernur baru untuk menyelesaikan sebagian masalah. Tapi itu menimbulkan prasangka. Sebab itu, ini adalah satu jawapan kepada Syiah. Bukan soal kau kerabat Nabi, tetapi politik adalah satu skill. Politik adalah satu kepintaran, kepantasan, ketangkasan yang mana ada pada Abu Bakar Siddiq pada zamannya, ada pada Uthman, ada pada Umar bin Khattab. Bukan kata Ali tak ada, tapi Ali terpaksa menghadapi kemelut baru,
yang rumit. Kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi dalam bukunya Al-Murtada, menyatakan bahawa dilantik Ali dalam keadaan dunia yang tidak aman. Suara-suara bising tentang pembunuhan Osman kedengaran di sana sini. Orang cakap, orang tanya, macam mana Ali boleh jadi? Bagaimana Ali boleh jadi khalifah? Orang kata, itu masa mereka nak berontak, Ali terlibat. Dia mula cakap-cakap mulut orang. Orang kata, banyaklah orang kata. Maka membentuk penyokong Ali dan membentuk juga penentang Ali. Muawiyah di Syam enggan menyerah kepada Ali. Dia kekal. Abu Umamah rawi hadis ni pergi jumpa Muawiyah dan minta supaya Muawiyah yang handuk kalau nak perang Ali, yang lebih baik daripada Ali. Ali masuk Islam dulu benar. Dia kata tak. Ali wa khairun wa afdal minni. Dia lebih baik dan afdal daripada aku. Tetapi Osman dibunuh secara zalim. Kalau dia bunuh siapa yang bunuh Osman, maka aku orang Syam yang pertama berbayar kepada. Abu Umamah pergi dan tuntut kepada Ali bin Abi Talib, tunjuk kepada orang awam, ramai ribuan orang. Tanya mereka, siapa yang membunuh Osman? Semua tu angkat pedang masing-masing, kami bunuh. Dan mereka telah berada dalam tentera Ali. Tentera dulu ni bukan kata ada nombor tentera. Dia masuk macam tu lah, ramai-ramai ni masuk. Ali kata, aku tak boleh buat tindakan itu. Menyebabkan Abu Umamah tidak menyokong